jual castor oil, tapi bukan castor oil kita. Tapi alhamdulillah kita sekarang buat satu website khas untuk castor oil kita. Ini memang betul. Ini habibalmadinamarket.com. Okey. Ini website Habib betul-betul, habibalmadinamarket.com. Bismillah. Aywa ini. Okey, dapat satu air freshener, dapat castor oil. Yang harga dia sekarang dekat website, tengok ni semua ini air freshener, ni air freshener. Okey, harga dia sekarang, tengok ni harga, hati-hati sahabat. Ada Arabica 95. Ini yang original, organik, hati-hati sahabat. Bismillah ni. Tengok semua ni sahabat. Tengok bekat likak. Masya-Allah, assalamualaikum. Tengok bekat likak macam ini. Ya Allah, ada yang tak tahu nak cakap apa. Tengok masya-Allah. Tengok ini yang organik 100%. Tengok untuk apa ni castor oil sahabat? Sikit macam ini memang cukup. Untuk mata kita, cataract, mata yang silau, mata apa yang jadi orak, jadi kering, memang terbaik. Bismillah. Bukan untuk mata saja, untuk bulu mata jadi lentik. Aywa. Untuk apa? Jampa. Untuk jerawat, jaraka, eczema. Banyak alhamdulillah. Kita tak cakap kosong alhamdulillah. Boleh tengok testimoni. Ini testimoni follow up berkaitan castor oil untuk cataract. Hati-hati juga beli kat luar sebab ni brand Habib ni banyak tiruan kat luar. Okey sikit bang. Bagi tahu saya, tengok mata abang pun memang boleh nampak ada cataract punya lapisan. Tapi bang bagi tahu saya jujur ikhlas, macam mana lepas ni botol kedua kan? Ni botol kedua. Alhamdulillah lah. Dah kalau kita nak tengok handphone dah boleh baca. Dah pakai mata dah. Oh, tak pakai okey. Tapi kalau kecil sangat masih bisa pakai lah. Botol itu dah boleh macam Facebook kita dah boleh baca. Okey lah, at least ada nampak improvement bang Ada. So ini botol kedua bang kan. Tapi insya-Allah abang amalkan, nanti boleh ambil saffron sekali bang untuk mata. Kita sekarang, sahabat kita sekarang, website kita sekarang untuk khas untuk castor oil tinggal ini saja wallahi. Tapi alhamdulillah stok memang ada sekarang. Siapa yang nak try insya-Allah ini boleh minum sebab apa? Memang organik. Ni kalau nak letak hari-hari dekat busak memang terbaik. Masalah memang terbaik. Boleh tengok castor oil yang organik boleh try insya-Allah. Yang paling penting seminggu sekali 2 kali, bukan orang sakit saja. Hari-hari yang naik motor, pergi mana-mana, orak jadi keren, bolehlah letak sikit saja. habibalmadinamarket.com insya-Allah khas untuk castor oil sebab ramai yang dah kenal. Tapi alhamdulillah ini website kita. Assalamualaikum fi amanillah. Tengok testimoni sekarang. Ya salam. Testimoni castor oil daripada branch Kelang ni. Okey kak, dah berapa lama kak amalkan castor oil ni? Dah setahun lebih dah. Dah setahun. Kita berapa botol kak? Dah 3. Boleh tak saya nak tahu? Anak saya semua dah pakai 3 botol. Sebab dia orang pada siap mata kan. Saya bawa buat operation. Lepas tu sebab rasa macam terkoyak mata kan. Pedih. Lepas tu yang akak pakai tu tiap malam. Bulu mata pun dah panjang. Lepas tu dia punya perubahan nanti tak? Banyak tak perubahan ni? Banyak perubahan. Tengok matahari pun dah kurang sakit lah. Tidak saya tak boleh. Kalau tidak kalau naik kereta kan. Sebelah mesti siap malam pakai siap mata. Malam mesti pakai siap mata. Okay, kalau sejak pakai ni siap mata boleh pandang malam dah boleh pandang agak tu kan. Kurang sikit kan. Memang dah. Alhamdulillah lah jauh beza. Okey kak, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.